Boleh ke kalau kita buat hutang kalau nak beli emas? Sebenarnya kalau kita refer mana-mana pakar kewangan, mereka tak sarankan kita untuk beli emas dengan hutang. Sebab sebenarnya emas ni lebih sesuai untuk kita simpan dengan duit lebihan. Dan kalau tuan-puan dah settlekan simpanan 6 bulan gaji, barulah tuan-puan beli emas dengan duit yang lebih tu. Macam tu. Sebab kalau tuan-puan berhutang, walaupun tuan-puan dapat untung dengan kenaikan harga emas sampai berpuluh-puluh persen pun, beratus-beratus persen pun, tuan-puan still kena tolak dengan interest loan. Dan emas ni juga, walaupun untungnya sampai beratus-ratus berpuluh-puluh persen, dia tak boleh bagi cash flow. So, tak sesuai untuk tuan-puan. Bukan tak sesuai, memang tak disarankan untuk kita beli emas dengan hutang. Tapi tuan-puan jangan risau, kalau tuan-puan tak ada bajet yang besar, saya boleh recommend Eko Emas Cap, yang mana dengan Eko Emas Cap ni tuan-puan boleh menabung emas serendah RM100. Katakanlah tuan-puan nak ada 100 gram emas. Sekarang 100 gram emas dah cecah RM60,000. Tuan-puan tak ada modal sebanyak RM60,000. Tak apa, sebab dengan Public Gold, tuan-puan boleh start menabung emas serendah RM100 melalui Econ Gold Accumulation Program. So, bagi sesiapa yang nak mulakan simpanan emas serendah RM100 ikut bajet masing-masing, tuan-puan boleh refer pin video yang berada di profil saya ataupun tekan link di bio buat pendaftaran akaun secara percuma. Kemudian, tuan-puan boleh mulakan tabungan emas tuan-puan dan saya akan guide tuan-puan satu persatu macam mana untuk sama-sama kita simpan emas hinggalah capai matlamat simpanan.